Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat red velvet ataupun biskut red velvet. Inilah bahan untuk kita buat biskut ya, biskut red velvet. Ni kita ada satu cawan tepung jagung, ni tepung gandum. Okey, tepung gandum ni sebanyak 2 cawan setengah. Dan ni coklat ni serbuk koko, saya masukkan ke sini sebanyak 1 sudu besar ya, 1 sudu. Ini tepung soda. Ini baking powder 1 sudu. Tepung jagung kita satukan sekali. Kita ketepikan dulu. Kita ada ni badam kincang ni. Buttercup sebanyak 250 gram ya. Ni gula kasta 1 cawan. Okey, kita kacaukan dia. Bagi dia sebati dengan gula. Okey, macam ni. Kita masukkan telur, 2 biji telur. Okey, kita masukkan esen vanila sebanyak 1 sudu. Kita masukkan perisa red velvet 1 sudu. Okey, nampak macam ni, dah sekata macam ni. Nampak ni tepung yang kita buat satukan tadi, kita kacau-kacau dia. Okey, kita masukkan setengah sudu besar cuka apple ya. Kalau tak ada cuka apple, boleh gunakan cuka makan yang biasa kita guna di rumah. Okey, dia dah bersatu macam ni. Kita ayatkan tepung kita tadi, yang kita satukan tadi. Okey, macam ni. Kita uli dengan tangan. Yang ni kena uli dengan tangan lah. Nampak ni, dia adunan ni memang lembik gini. Okey, ni badam, campurkan terus. Okey, dah siap. Macam ni adunan kita. Okey, kita masukkan. Nampak ni, kita potong sini, pipekan ke dalam loyang kita ni. Yang dekat-dekat, letak je jauh. Kita bakar dia dengan api atas bawah, suhu 160 darjah Celsius selama 25 minit ya. Okey, ni dia biskut kita ataupun cookies kita dah pun siap ya. Cookies red velvet. Ni dia ni. Dah pun siap. Kerangupan dia. Okey, selamat mencuba.